Jom kita test ketahanan bateri untuk dua jenis lampu Smiling Shark ni. Dari segi kecerahan, kita dah test sebelum ni. Of course, yang ni lebih cerah. So, jom kita test pula yang mana satu tahan lebih lama. Kita akan on power maximum dan startkan timer. Setelah 32 minit, kedua-dua lampu ni masih lagi steady. Untuk lampu ni, bateri bar baru drop 1. Selepas 1 jam, kedua-duanya nampak masih lagi steady. Bateri bar dah tinggal 2. Selepas 1 jam 15 minit, lampu masih lagi menyala, tapi kecerahan dia dah tak sama macam yang mula tadi. Indikator pun dah tinggal 1 bar. Setelah 1 jam 23 minit, yang sebelah kiri tu lebih malap daripada yang sebelah kanan. So guys, kesimpulannya untuk power maksimum rasanya 1 jam je kedua-dua lampu ni boleh pergi. Sebab dia mempunyai bateri kapasiti yang sama iaitu 1200 mAh. Tetapi lampu ni terangnya 2 kali lebih daripada lampu ni. Jadi of course lampu ni akan habis bateri dulu. So guys, untuk lampu yang lebih terang, of course lampu ni lah pilihannya. Tapi lampu ni tak ada magnet dan shape dia lebih besar berbanding lampu ni. Lampu ni lebih mudah untuk dibawa sebab tak ada shape yang tajam-tajam berbanding yang ni siap ada macam paku lagi yang dia memang tajam. Kalau korang letak kat kunci dan korang masukkan kat poket, silap-silap berlubang buntut korang. So guys, dari segi performance lampu ni memang terbaik. Dapatkan dekat link TikTok Shop di bawah.